Saya nak tunjukkan satu kipas. Kipas poket tangan brand Jodoc. Kecil je, saya tapak tangan. Senang nak simpan dalam poket. Kalau beli ni dalam kotak dia ada, of course lah ada kipas ni. Lepas tu ada sekali dia bagi dengan lanyard ni, dengan charger dia pakai type C. Kotak dia tak adalah, kotak dia ada kat rumah. So kipas ni bateri dia adalah 4000 mAh. Boleh tahan dalam 8 jam, 10 jam macam tu lah. Lepas tu kelajuan dia, kalau buka ni, dia daripada 20%, sekarang ni 40%, 60, 80, 100%. Dia kecil je, sesuai lah untuk korang nak travel kalau panas kan. Kita yang perempuan ni kalau tengah panas pakai tudung ni, letak je dalam ni, bagi hilang sikit peluh-peluh tu kan. Kecil je, tak besar. So nak simpan dalam poket memang senang. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh tengok beg kuning. Ada pelbagai colour lah. Macam saya ni, saya ambil colour black. Tapi tak macam black pun, ada grey. Kecil je, serius kecil. Dan very portable.